Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Break Here Reborn. Dan kali ini kita akan main server realm Minecraft dengan kawan-kawan saya. Okey, mari kita. Okey, tu ada titik-titik tu, ada berapa titik di situ? Banyak titik, 3 titik situ. Dan situ ada setitik besar. Siapa di situ? Jadi aku pun explore lah kan. Lepas tu aku jumpa orang yang bernama Cosset6. Dia pukul-pukul aku pun pukul-pukul dia balik. Lepas tu akhirnya aku pun keluarkan senjata. Lepas tu aku pukul-pukul dia. Dan pada akhirnya dia mati. Sebab aku pakai spear. Show. Thank you. Aku nak mesej satu member aku ni. So aku nak kena tunggu letak. Allah Rabbi, ada creeper. Siapa tu? Parrot. Maksudnya ada orang beli parrot lah. Wow. Tu dah ada orang. Sampai sini aku dah jalan jauh gila. Dan aku jumpa ada name tag seseorang. Only Reef. Okay, untuk pengetahuan korang lah kan, Only Reef ni adalah kawan aku yang mana boleh dikatakan kawan rapat lah dekat sekolah. Dan boleh dikenali orang yang baik hati. Jadi mungkin dia tak keserang aku. Jadi aku cuba untuk berbual. Pada awalnya aku ingatkan aku dah lost contact dengan orang yang bernama Only Reef ni. Rupanya dia mari semula. Mungkin sebab orang lain jauh daripada dia kot. Lepas tu dia bagi aku iron dan juga copper. Aku tak tahu kenapa dia bagi. Yang tahunya aku cakap berterima kasih je lah. Sebab dia bagi, aku pun tak ada benda juga ni. Setelah aku berterima kasih, dia pun kata yang mana burung dia hilang. Sebenarnya kita tahu kan apa jadian. Jadi aku pun bagi tahulah dia apa yang sebenarnya berlaku. Aku menggunakan iron yang dibagi tu untuk buat shield. Supaya keras sikit, tak adalah aku mati terus dengan hostile mob macam tadi. Kali benarnya aku mati. Dikatakan ini adalah kali terakhir aku nampak Only Reef online dekat dalam realm ni. Aku tak tahu apa sebab dia tak online. Disebabkan ni lah. Ini adalah kali terakhir dan kali pertama aku jumpa dia dekat dalam realm ni. Aku teruskan lagi perjalanan dan aku bertemu dengan iron ini. Lepas tu aku bakar dan tukarkan ia kepada baju zero. Baju tahulah yang tahunya iron chest plate. Gitulah. Lepas tu aku pakai. Dan ada lagi beberapa iron aku guna juga untuk buat tools dan something sebagainya lagi tu. Dan aku pun berjumpa dengan member aku di dalam realm ini. Dan ni kita boleh jumpa ada ramai orang kat sini. Aku daripada hari tu lagi kerja set ni. Dan ya, awal-awal kita mestilah kena set point dulu takut mati. Sesudahnya aku set point, aku pun pergilah bersapa-sapa dengan member-member yang ada kat sini. Aku tak sangka pula yang mana dia pergi pecahkan aku punya katil. Lepas tu ambil pula tu. Sekarang ni aku, kalau aku mati aku respawn balik dekat tempat awal ni. Jadi aku dalam keadaan bahaya. Jadi sementara tu aku lari-lari dulu daripada player lain atau member-member lain. Supaya aku tak mati. Dan aku pun cuba untuk minta balik katil aku. Beruntungnya aku yang mana aku dapat balik katil aku. Kalau tak ada katil ni, aku mati, mesti aku akan respawn jauh gila. Jadi aku sama balik siapa-siapa member yang ada kat sini. Aku tak sangka sebenarnya begitu cepatnya masa berlalu dalam Minecraft ni sampai malam dah tiba. Lepas tu mestilah malam ni aku nak survive. Lagipun bed ada kat tangan aku nak set point kan. Penyelesaiannya mestilah kita kena letak bed. Sesimpel itu. Dan kita set point. Lepas tu kita defendkan diri kita. Senang je. Dengan cara bunuh mob. Aku pun lari untuk menggali lubang
supaya adanya keselamatan aku terjamin daripada mob-mob hostile pada waktu malam ini. Dan pada masa ni juga aku sempat nak pakai semua armor aku. Oh, kalau korang nak tahu lah kan kenapa aku punya armor boleh tercabut. Ya, sebab tak ada aku mati. Lepas tu semasa aku tengok persiapan ni, aku dengar bunyi benda yang suspicious macam ada seorang datang. Lepas tu aku dengar creeper macam nak meletup. Jadi aku pun crouch, tapi tak meletup. Jadi aku rasa pelik lah kan, ada benda kat situ. Lepas aku ambil blok nak tutup atas tu, tapi aku salah klik button. Lepas tu boom, dia meletup. Aku tahu ni perbuatan yang sengaja, tapi aku tak ada bukti. Jadi aku abaikan je lah macam ni tak pernah jadi pun dekat dalam realm ni kan. Supaya nak biar realm ni peace. Aduh, ada benda duduk serang. Pas aku dah kill spider tu, aku baru sedar yang mana tak ada orang berdekat dengan aku. Bila aku tengok daripada barrel locator tu, jauh gila dia orang. Boleh nampak ikon dia tu kecil je. Jadi ya, aku sambung balik perjalanan aku untuk kejar balik set ni. Sampainya aku dekat tempat diorang ni, aku nampak ada player yang hari tu aku bunuh dengan satu lagi player baru, Bedul Hafi. Ya, Bedul Fi. Dia duduk crouch dan yang terpukul. Aku tak tahu lah dia tengah ajar benda apa ke dekat orang baru ni, sebab Cloud6 ni adalah orang baru main Minecraft. Jadi ya, aku tak tahu benda apa dia orang buat. Yang penting aku ekori je lah dia orang kan. Sebelum aku ekori dia orang ni, aku nampak ada seorang player. Dia duduk dekat satu pulau ni. Dan aku cuba tegur dia sebaik mungkin. Sebab aku takut nak pukul. Takut nanti dia salah faham aku nak gaduh ke benda. Jadi tapi bila aku tegur dia tu, dia tak layan langsung. Jadi ya, aku pergi ikut je lah set-set ni yang lain-lain. Untuk menuju kepada member aku pun berjalan, berenang, berjalan lagi, dan berenang. Dan aku rasa kira-kira 10 ataupun lebih kali aku berenang dan berjalan untuk sampai ke member-member aku ni. Jadi kalau korang nak time lapse, ambil ni. Setelah begitu jauhnya perjalanan aku, akhirnya aku bertemu jua dengan beberapa orang ni, yang mana aku daripada hari tu lagi aku cari. Macam biasa, pertama-tama kita kena set point dulu. Lepas tu baru kita pergi jumpa dengan member yang dah ada sini. Okey, orang pertama yang aku jumpa adalah Asif Chair, yang mana aku tak tahu benda apa dia buat ni. Mungkin dia tengah buat rumah kot. Tapi aku rasa aku patut pergi jumpa dengan orang lain dulu kot. Ni aku jumpa member yang kedua. Tapi aku ingat siapa, tapi ternaik kode ni. Lepas tu kode ni suka aku, jadi aku pun pakaikan lagi dia saddle untuk try sama ada dia laju ke tidak. Lepas tu bila aku cuba, laju rupanya kode ni. Jadi aku membuat keputusan yang mana nak jadikan kode ni kode favourite aku, yang mana aku namakan dia Horsey. Ya, Horsey. Memang aku tak kerti bagi nama pun, tapi tak apa lah. Yang tahunya Horsey ni laju. Dan ya, aku suka sebab dia laju. Jadi senang lah aku nak travel kan. Kerana aku dapat makluman yang mana dia orang kata nak buat base kat sini. Jadi ya, aku pun bina lah base kat sini. A few moments later. Guys, tengok ni guys, rumah Asif. Comelnya. Nampak macam basic je tapi comel weh. Aku pun tak terfikir nak buat gini. Kan betul? Oi, dia dah. Tak apa. Kita sama balik bina rumah. Let's go. Okay, sikit lagi
1, 2, 3. Okay, mantap. Siap dah. Okay. Macam aku rasa backup belakang dah dekat server ni. Bumbung je dah tinggal. Rasanya episode seterusnya baru kita buat bumbung kan. Aku dapat tadi lagi buat kerja untuk ni. Tadi main putar-putar. 2 jam aku main putar-putar je. Dan jam terakhir baru aku bina rumah. Dan ya, ni je rumah yang aku buat. Hayya, ini bapak sengit ni. Aku dengar bunyi spider. Okay guys, sebagai penutupan video untuk kali ni, saya mau pergi bunuh apa. Spider, mana spider? Tadi dengar ada bunyi. Dia spawn dah. Lah dia spawn dah ke? Okay, saya punya horsey masih lagi hidup. Mana? Sadar horsey ni spawn dah belakang. Okay, kalau begitu kita tutup dekat sini. Mana? Ya, oh tak apa dah, ini je lah. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka, korang boleh like, subscribe, dan komen. And next week kita tengok video. Video ni bosan juga kadang-kadang, tapi tak apa dah, biar je lah. Okay. Mungkin ada part 2, mungkin tak ada. I don't know. Okay, itu je. Bye. Baru kau jatuh IP Tak apalah.